Oh, sekejap. Hold up. Aku tak boleh. Benda terlalu laju. Aku tak boleh nak proses. Blackpink, what's this, man? Assalamualaikum and hello everybody and welcome back to another video. Jadi untuk video kali ni aku nak react kepada artis yang aku rasa macam this is a comeback, I think. Lagu comebacknya and bukan local and dikenali oleh satu dunia, iaitu Blackpink dengan music video Go. So yeah. So sebelum kita start video ni, aku just nak bagi tahu kepada hampa yang kali pertama, kepada hampa yang mungkin first time tengok aku adalah, my name is Alin Aga. Aku adalah seorang videographer dan untuk reaction kali ni aku takkan komen lah basically daripada mungkin dari segi lagunya ke daripada segi dance. Aku akan sentuh sikit saja, tapi itu bukan pakar aku. Aku akan banyak sentuh mengenai the production wise, you know, dari segi shot, dari segi editingnya semua dan sebagainya, seangkatan dengannya lah. So yeah, without further ado, let's get right into the video. Alright, so Blackpink Go. Let's go. Okay, actually aku dah tengok dah teaser sikit kat social media tu. Aku rasa macam gebak gila. I don't know, man. So let's see. Aku tengok starting dia pun dah. Ni apa benda ni? Ada lautan ni. Sat weh, tak HD weh. Mana boleh tak HD? Kita kena kasih HD sikit. Oh, cantiknya. Okay, tempat apa ni? Wow. Wait, what? Is this under the water? Look at that. Tengok tu. Oh my god, cantik gila shot ni. Aku rasa macam aku dalam cerita Finding Nemo sekarang ni. Wow. Oh my, I like the effect. Okay. Sorry kalau aku pause terlalu kerap. Tapi okay, nampak tak effect kat muka dia ni? Dia panggil apa? Dia macam pakai special lens dekat kamera, I think. Oh. Okay, dia macam, ini macam art berat sikit ya. Art berat sikit. Ni angkasa ke apa ni? DJ ni, okay. Wait, what? Betul ke dia buat position macam ni? I cannot tell, man. Wow. Oh my god. Oi, dia buat split screen. Dia rasa macam ada 3D sikit tau. Sebab nampak tak di antara frame pertama dengan kedua tu, screen atas tu macam it's like pop up tau. Dia keluar daripada screen. So dia bagi kita satu illusion nampak macam 3D. Aku jarang nampak benda-benda macam ni dalam music video. Ush. Oh, jap. Dia punya beat dia, oh my god. Sat. Okay. Match cut gempak gila. Okay, aku tak tahu dia pun macam pegang apa tu, macam nak naik boot tu. And dia pun buat satu bentuk ni. Okay, nampak bentuk ni. And bentuk ni dia buat match cut to the next shot, iaitu look at that, pasir. Oh, and aku rasa tu adalah pasir yang macam kat bawah tu ada speaker tau. So bila speaker tu boom, pasir tu pun macam, you know. Wow. Oh, sekejap, hold up. Aku tak boleh. Hold up. Gempak sangat ni. Sat, sabar Sat. Benda terlalu laju. Aku tak boleh nak proses. Blackpink, what's this, man? Weh, dia punya beat dia macam hardcore gila. Look at that. What is this? What am I watching? Ada boat yang sangat laju.
Lepas tu macam, oh look, aku suka gila shot ni. Oh my god, aku nampak lagi split screen. I'm a big fan of split screen by the way. Okay, kita nampak tak? Aku tak tahu dia, I like this. Oh my god, editing dia padu siap. Oh, look at that, another split screen. Damn. Oh my. Uish. Macam mana weh? Macam mana ni weh? Oh, what is that? Okay, ada banyak elemen water kat dalam music video ni. Aku tak tahu, dia macam vibe futuristic lah basically. Dia vibe futuristic. What is that? Tiba-tiba jadi topeng weh. Okay, ni topeng muka Lisa tau. Okay, ni pun Lisa juga tapi in a different outfit. Dia match cut. And muka dia dah ke depan tapi face mask tu still kat situ. Aku dapat rasakan ni dia basically dia masking ni, topeng ni. Okay. Go get it, I'm a go getter. Never gon' settle for second. I need a gold medal. Get up on the floor, tell me when to go. No slow jams, pumping through the speakers when I do my go-go dance. Oh nah, I go when I want. Ustaz, aku tengok music video ni, aku rasa aku macam dalam dunia Doctor Strange. You know that Doctor Strange kadang dia buat mirror punya dunia tu apa semua kan. I feel like I'm in there, man. What is that? Binatang apa tu? Burung eagle. Wow. Just wanna do my go-go dance. Oh nah, I go when I wanna go. I'm so gone, go reckless, go off like what could go wrong. I'm going all in, you should notice my Uish. Gempak gila weh. VFX dia. Oh, shot jadi. Wow, okay, ada mata kat sini. Oh my god. This is a very nice shot, man. Oh, okay, nampak transition kali tu kali ni dia pakai lens flare. Ini aku just apa yang aku perasan lah. Sebab banyak benda aku rasa macam terlalu laju. Okay, sini lens flare. Next scene. Whoa, look at that. Ush, cantik weh. Aku tahu juga. Wow. This thing. Papa dia tampal. What is this? Jam ah. Lepas tu kita ada handphone. Okay. Oh. Aku rasa macam aku tengah tengok cerita Marvel lah. You know what? Yang orang ramai-ramai naik boat ni kan, aku rasa sebenarnya dia seorang je. Cuma dia duplicate. Dia copy paste kan. So ada banyak. Okay, ni Jenny jadi apa ni? Alien. Weh, badan dia duk cayak weh. Oh, wow. Okay, dia ada sayap.
Yang Lisa dengan topeng dia tak habis-habis lagi. Okay. Aku akan guess adalah lepas ni dia akan ada lagi satu mesh card menggunakan bentuk ni. Jom kita tengok. Oh tak ada, aku silap. Tapi oh my god, that split screen tu. Okay, kat sini kita ada nampak ada mata-mata. Look at that. Uish, aku rasa macam aku boleh buat ni jadi wallpaper aku lah. Gempak oh. Oh! Bro, aku tak tahu dia ambil masa berapa tahun untuk dia buat video ni. This must be taking forever weh. Okay, kat sini aku nampak dia ada mirror effect. Nampak tak? Kanan dengan kiri sama kan? So basically ni mirror effect. Style gila weh. Look at that. Look at that. Oh. Dia pun duk time travel ke apa eh? What? Weh, tu mata lah. Oh my god. Macam mata tapi dia jadi speaker. Oof, look at that detail. What? What? Wow. Oh my god, effect apa tu weh? Ni. Oh. I really like that. What? Yo. Ni macam apa tu? Wonder Vision dengan Jarvis. Go. Wow. Okay. Aku rasa macam aku tengah tengok filem sci-fi. You know macam vibe Interstellar apa semua tu kan. Macam tu vibe dia aku rasa lah. Aku ada baca komen about this music video. Orang cakap yang tak tahulah ni a few people punya pendapat lah. Dia kata macam Blackpink sekarang dah tak macam dulu. Dah hilang Blackpink punya identity. For me, it's not about hilang identity ke apa. Tapi it's about evolving, you know. Ikut zaman, okay? Zaman semakin canggih, so kita pun of course lah ada improvement dalam diri. Takkan kita nak stick to the same tema yang sama, style yang sama. Kita need to change up a bit. And it depends on the siapa the brain behind this production lah kan. For me, this is something wow. Ni macam memang dia punya own art, dia punya art lah. So yeah, so apa pendapat hampa dengan music video ni? Apa suka ke tak ke? Apa boleh let me know in the comment section down below. Kalau hampa ada apa-apa cadangan untuk what music video should I react to next, can let me know dekat komen juga. So yeah, and yeah, thank you for watching and I will see you in the next one. Ciao.